Selamat Hari Raya. Hari ini tak buka kedai. So kita cerita sikit isu yang tumpang jual atau tolong jual. Kedai saya ada tolong orang tumpang jual dengan tolong jual. Kalau you punya kereta dekat Johor Bahru, Pasir Gudang, Kota Tinggi, Serena, Kulai, Saling, Senaik, kita boleh tolong you tumpang jual atau tolong jual. Kalau you tak senang datang, saya boleh pergi rumah awak, ambil gambar, video, tolong awak promote. So charges kita tak tinggi. Kalau bawa 20,000 punya kereta, kita charge 1,000 saja. Kalau jadilah above 20,000, kita charge 1,500 saja. Tak ada charge tersembunyi. Buyer seller boleh bincang, no problem. Loan saya boleh tolong arrangekan. Kalau kadang-kadang buyer dapat pembeli, apa dokumen, customer layak tak layak, saya boleh tolong tapis. Dengan semua kereta, kalau you orang nak tumbang jual, kita akan cek satu report lah. Tak boleh serious accident, tak boleh banjir, tak boleh total loss. Ini yang saya protect pembeli. Itu report screwed ke atau jum check ke, saya akan tolong beli untuk tapiskan kereta yang major accident, banjir, total loss. Dengan penjual boleh dapat tinggi sikit daripada kedai trade-in punya harga. Pembeli boleh beli harga murah sikit dalam market dengan kereta yang condition baik. Saya boleh tolong, saya punya mekanik, saya boleh suruh mekanik check dulu condition. Dengan accident sana saya beli report. So dua bahagian kita kerjasama. So boleh tapiskan kereta yang ada problem lah. So dengan syarat pembeli pun nak accept kita punya harga lah. Sebab saya akan kasih you harga yang sekarang market trade in, you boleh up sikit lah. Kalau you up terlalu tinggi serupa kedai jual punya harga, itu no point. Kenapa pembeli nak beli dengan awak? Dia pergi mana-mana kedai pun selalu ada. Itulah. So you kasih saya grant kereta, saya sudah boleh kasih awak tahu you punya kereta sekarang market. This week, this month, dia orang ambil berapa. So you boleh up sikit. Kalau terlalu tinggi pun no point. Itu sekarang buyer pun bukan dengar apa you nak jual, apa harga dia boleh accept ya. So reasonable, harga berbaloi, saya tolong you orang settle. Pembeli dapat harga yang patut, penjual pun boleh tinggi sikit. So bermakna kita jadi orang tengah. Dua-dua orang win-win situation. Ini yang saya